Saya Alia. Hai, saya Wia. Ini akan menerangkan tentang proses logistik pengedaran ayam halal. Penyimpanan ayam halal mestilah dilakukan di tempat yang bersih, sejuk dan diasingkan daripada produk tidak halal. Ayam halal perlu disimpan dalam bilik sejuk beku pada suhu negatif 18 darjah Celsius bagi memastikan kesegaran terjamin. Pengangkutan ayam halal perlu menggunakan kenderaan khas yang bersih seperti lori sejuk beku. Kenderaan tidak boleh bercampur dengan produk tidak halal bagi mengelakkan pencemaran silang. Suhu bagi kenderaan ini ialah negatif 18 darjah Celsius. Hal ini untuk memastikan ayam kekal segar sepanjang penghantaran. Tibanya di pasaraya, pekerja akan memindahkan ayam dengan teliti untuk diedarkan kepada peruncit. Semasa proses ini, pekerja perlu memastikan pengendalian yang bersih dan mengikut prosedur halal. Hal ini untuk memastikan ayam kekal halal, bersih dan selamat dimakan. Yang anda boleh lihat, ayam-ayam ini disimpan di dalam peti sejuk khas dengan suhu yang sangat rendah, iaitu sekitar negatif 18 Celsius untuk memastikan ayam kekal segar dan bebas daripada pencemaran. Selain itu, setiap ayam juga mempunyai label halal yang jelas sebagai jaminan kepada pengguna bahawa produk ini telah mematuhi piawaian halal yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.